Apa hal itu sangat ni? Aduh. Rasa dah tutup tingkap tadi. Badan sejuk sangat. Tadi cakap 100. Saya susah bang. Bagi lebih sikit bang, ni yang tinggal. Kalau 200, biar aku beli tempat lain lah. Bila saya cakap 200? Saya cakap 100. Telinga aku lah pekak tadi tu. Salah dengar. 100 Ni 100 tapi aku kesian lah untuk muka kau ni. Kesian? Kesian. 100 je lah. Boleh? Masih bang, saya jual. Tak logik. Rumah harga mahal macam ni. Siapa yang nak beli? Tak payah nak mengeluh lah pasal harga rumah naik ke apa. Duit rumah sewa ni pun tak mampu nak bayar nak beli rumah baru. Jangan mimpi. Yalah, semua benda naik harga. Ni lagi tak logik. Menung je dari tadi. Yang kau nak marah aku ni kenapa? Kau ingat aku duduk je? Tak usaha? Aku usaha tu tak cari kerja. Kau ingat aku termenung tadi tu? Aku sudah selesai sajalah. Roh aku dah pergi cari kerja. Kau nampak? Kau tak nampak? Kau jangan main-main dengan aku tau. Roh aku pergi kat kau cekik kau tahu. Kau fikir roh kau pergi cekik? Roh aku cekik kau tak ingat? Kau lah. Tak kerja, duduk lagi selongok aja kat sini. Apa kau buat? Duduklah. Sudahlah. Tak payah nak berbalah lagi. Kau ni macam tak fikir pula. Kita ni dalam kesusahan. Sekejap lagi, tuan rumah tu mesti datang nak kutip duit sewa tau. Fikir benda ni. Taklah, Din. Jenuh aku mikirkan. Daripada berapa hari dah aku memikirkan. Ni semua salah bos kita. Dia yang sibuk sangat nak main duit. Last-last kita yang kena buang. Aku rasa biar aku jadi superstar, pelakon lagi bagus lah. Pelakon? Apa kau nak jadi pelakon? Rumah
tak ada cermin ke rumah kita ni? Kau ni dah kenapa? Ha? Tak baik tu tak mengata diri sendiri. Ada orang bagi salam. Itu dah kumpul-kumpul lah jangan sebelah tu. Kan? Mana tu dia hantar gulai nangka ke? Empuk durian, pulut. Ui, kau buka pintu. Tu juga tu. Boleh jadi. Boleh jadi. Salam. Duit rumah dah ada? Belum ada lagi kak. Tapi kami dah jual lah barang-barang dalam rumah ni tapi masih tak cukup kak. Yang tu bukan masalah kak. Macam ni lah, kita pendekkan cerita. Korang keluar semua dari depan rumah ni. Usahkan orang. Kak, tolonglah kak. Janganlah kak macam tu kak. Kami ni semuanya tak ada duit. Kalau kita orang tak boleh nak bayar rumah sewa ni, apa lagi kalau nak bayar sewa rumah baru? Betul tu kak. Lagi satu kami ni dah hidup susah kak. Kerja tak ada. Dah merata cari kerja restoran sana, restoran sini. Tapi dia nak Bangladesh kak. Yang lepas pun kawan kami simpan tu je. Yang tu pun bukan masalah kak. Macam ni lah, saya bagi peluang sampai besok. Kalau tak dapat bayar juga, korang keluar daripada rumah ni. Tajuk cerita besok, okey, goodbye. Faham? Dah bagi sewa, duduk sedap-sedap. Sewa tak nak bayar. Cantik baju gaya kak, tapi pakai slipper. Rin, ada apa-apa tak? Aku cuba 2 biji bawang. Ni lah. Saya tak ada ni. Tak. Nanti dah aku rebus dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Zikri. Saya datang ni nak berjumpa dengan Encik Salman bin Abu Karim. Oh, okey, kejap. Man! Ni ada orang datang nak jumpa kau. Saudara kau ke apa entah. Munya tak boleh. Buat apa? Cik ni siapa? Saya Zikri, peguam dari syarikat Syabil dan Co. Guam. Guam? Ambillah kau blacklist. Hutang mana lagi? Hutang. Cik, tolonglah cik. Saya ni orang susah cik. Hidup pun berdua je dengan dia orang ni. Ya Allah, tolonglah cik. Jangan blacklistkan saya cik. Tolonglah. Bukan. Saya datang ni untuk membincangkan tentang sebuah wasiat. Wasiat? Setelah berpuluh tahun, akhirnya dapat juga kami mencari pewaris rumah itu, iaitu Encik Salman. Untunglah kau, Man. Tiba-tiba dapat rumah. Weh, saya kenapa? Macam ni, Cik Zikri. Kalaulah saya nak jual rumah tu, boleh kan? Takkan nak suduk sana, jauh tu. Maaf, seperti tertera dalam wasiat ini, rumah itu tidak boleh diperniagakan. Rumah itu hanya boleh diwarisi sahaja. Dan Encik Salman akan menerima sejumlah wang untuk kegunaan rumah itu semata-mata, termasuk upah penyelenggaraan. Jika didapati Encik Salman membelanjakan wang itu untuk kegunaan yang lain, maknanya wasiat itu akan terbatal dan rumah itu akan diwakafkan ke pejabat daerah. Okeylah saya macam tu. Dapat wasiat jaga je. Terpulanglah kepada Encik Salman. Mungkin Encik Salman boleh buat homestay ke? Homestay? Homestay tu apa? Ni. Homestay tu yang macam
Alah, orang datang rumah sewa. Lepas tu jadikan macam hotel tu. Yes. Apapun tugas saya untuk mencari pewaris rumah itu telah selesai. Sila tanda tangan untuk penyerahan wasiat. Mat. Sayang. Tak boleh. Apa yang tak bolehnya? Kita buat homestay. Rezeki depan mata, sayang. Tak boleh. Kenapa? Tak boleh. Faham tak boleh? Ya, orang tanya kenapa. Sebab kertas tu dekat bawah. Aku tak boleh tunduk nak sign. Oh, loh. Cakap kita boleh tolong. Benda senang. Bawa Encik sikit. Bawa tu. Alhamdulillah. Sekiranya Encik Salman memerlukan bantuan saya untuk plan Encik Salman yang seterusnya, bolehlah hubungi saya. Saya sedia membantu. Tanya. Rumah ke reban ni? Weh. Apa kau ni? Bagus korang semua ikut idea saya. Sambil tu, boleh juga ikut plan saya. Cik Zikri ada plan apa lagi? Macam ni. Saya boleh bantu korang semua untuk mengiklankan homestay ini dekat website. Tapi, korang semua kena membantu saya untuk buat rakaman harian dan laporkan kepada saya. Makin banyak pula kerja kita ni. Bila dah ada gambar-gambar, video tentang homestay ni, barulah ramai orang nak datang. Betul tak? Betul juga. Lagipun, saya akan tambah allowance untuk korang semua untuk buat benda-benda ni. Allowance? Allowance macam mana tu? Sekadar update saya dengan rakaman harian, saya akan tambah allowance korang semua sebanyak 2,000 sebulan. 2,000? Sekejap, Cik Zikri. Sekejap. Boleh? Cik, Mat. Bagus juga tu. 2,000 tambah 1,000. Tak 3,000. Betul. Banyak. 3,000. Tapi kan, boleh percaya ke dengan muka macam tu? Macam penyang aja aku tengok. Tak apa. Kalau nak tahu percaya ke tak percaya, biar aku minta 50%. 50 mana cukup 3 orang makan apa? 50%. Kau sini. Cik Zikri. Kita orang kalau boleh nak 50% dulu. Boleh. Ini dia, 2,000. Kejap ya. Nasi ganda lepas. Kejap lagi. Ini dia, beg laptop. Dalam kotak ini ada perakam video, handphone dan peranti wifi. Lengkap teknologi korang. Okey, saya balik dulu. Terima kasih, Cik Zikri. Sebab tumpangkan kita orang tadi. Tak apa. Tak nak naik dulu. Minum-minum ke, ngeteh-ngeteh? Tak apalah, saya balik dulu. Betul ni. Tak apa. Semua dia gadak ni. Weh, itu kalau ada sungai dengan sungai dia gadaknya tu. Aku rasa kereta ni memang boleh asyik sungai lah. Awak duk jerit siang-siang ni nampak hantu ke? Ni pasal airport datang sini. Baru pindah ke? Baru sat-sat saja. Kau ni faham? Nampak perempuan tu jadi kedak? Lama dah kedua. Hang mana tahu. Cik ni sepun. Aku nak tanya nama. Siapa nama tanya? Siapa nama? Apa? Mana siapa apa? Nama dia. Biasa. Teruk sangat kot siapa nama. Nama kami Mawar. Sedap kami. Astagfirullahalazim.
Kami duduk kat belakang tu ha. Ni. Saat ni kok lah lapar ke apa kan. Malas nak masak. Kami kat warung tau kat belakang tu. Pilah nak. Cantik sangat. Memang kebulu ni, memang kebulu. Tak apa. Nanti kita orang ke sana lah ya. Kami pergi dulu nak. Jangan lupa tau, mai. Pasal apa pula kami? Dia lah pi. Yang wangi tu payung. Yuk. Wih. Pedas sup menyelinap. Jom, suruh ban. Kau sekali lagi kau cakap ban umuk ke? Ha. Kau ni, mulut jangan celupa boleh tak? Ha? Kau nak cakap kau orang Dah. Yang penting sekarang kita dah sampai sini. Sekarang mana kita nak mula dulu ni? Alhamdulillah. Akhirnya siap juga rumah ni. Kan? Nampak? Cantik, bersih, wangi. Tak macamlah tadi mula kita sampai tak? Yelah. Cantik tu memang cantik lah, Din. Bersih tu pun bersih, Din. Masalahnya, ada ke pengunjung nak datang ke sini, Din? Apa cakap macam tu? InsyaAllah ada orang datang. Rumah ni dah lah cantik. Tengok. Persekitaran menarik. Tu luar tu. Bukan main indah lagi. Apa cakap macam tu? Doa yang baik-baik. Dah lah. Aku rasa aku nak pergi mandi. Badan dah melengas. Melekit. Aku pergi dulu. Ya? Yelah. Din. Mandi jangan lupa buka lampu. Bukannya kau. Aku mau bilik. Cik. Tidur dengan kau. Kan ni apa masalah kau? Ha? Rumah wasiat ni punya lah banyak bilik. Dengan aku juga yang kau nak tidur. Pilih je lah. Itulah yang aku dah buat pilihan. Baguslah tu. Aku pilih tidur dengan kau. Habis
Apa sebab-sebabnya? Aku rasa macam dia tak kenal lah rumah ni. Kau ni. Bukan rumah ni yang tak kau yang tak kena. Ngada. Kuasa aku nak layan. Din. Din. Oh, Din. Aku tidur dengan kau, Din. Din. Apa masalah kau? Kau tu yang apal. Yang berselubung kenapa? Apa kau tunang aku? Kita putus. Putus-putus lah untuk tak dinding pula. Entah. Kau tak ada tempat lain nak cakap? Depan bilik air juga. Rumah besar, Wak. Jadi aku lah. Rumah besar ada yang kena gigit telinga kau ni. Kau mahal. Man. Ni makannya, Man. Lapor lah. Tak payah sedih sangat lah, Cik. Yang putus sunat tu putus je. Tak ada jodoh lah kot. Nanti ada lah tu penanti. Betul lu. Penganti. Baik juga. Hampa semua memang bercadang nak duduk terus ke kat rumah tu? Nak kata pindah terus tu tak juga, Cik Mawar. Tapi buat masa ni tu je yang ada. Oh, elok sangatlah. Lagipun tak ramai kekal duduk kat rumah tu. Lagipun banyak pengunjung tau yang boleh duduk sewa rumah tu. Pelancong pun ramai kalau betul. Pelancong? Kebetulan lah. Sebab kita memang nak buat homestay kat situ. Eloklah. Pelancong. Cantik. Tapi satu je lah saya nak bagi tahu. Hati-hati nak. Oi. Kenapa pula? Takkanlah. Hati-hati. Pelik ni, Din. Pelik. 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 Oi. Kau tak pelik ke? Kenapa si Zikri tu suruh kita pasang benda-benda pelik dalam rumah ni? Beria sangat suruh kita rakam apa yang benda-benda dalam rumah ni. Kau tak pelik ke? Kau tak pelik? Apa yang kau nak pelikkan? Untung Cik Zikri tu dah janji nak tambah duit kita tau. Yang penting ni pulus. Kalau tak ada pengunjung dekat rumah wasiat kau ni pun, sekurang-kurangnya kita dah ada duit tambahan. Lagi satu apa yang kau nak pelikkan? Rumah ni bukan ada hantu pun. Din, Cik, aku nak balik. Aku nak balik. Aku nak balik. Kau nak balik mana? Balik rumah kita lah. Kau lupa ke? Tuan rumah kita tu dah ambil dah rumah kita kat KL tu. Kau nak duduk mana? Je Jantas? Tak kisahlah duduk di Jantas ke, tandas ke. Aku lagi rela duduk kat tandas tu daripada duduk rumah pelik ni. Cakap. Kau tahu tak aku dengan si Den ni dah susah payah nak majukan kau dengan rumah wasiat kau ni. Tiba-tiba je kau nak belah macam tu je. Apakah hal kau? Betul tu, Man. Aku tahu muka kau muka tandas. Tapi takkan sampai nak tidur tandas. Apa rasa hati kau tu? Limpa besar. Jantung besar. Buah pinggang pun besar. Kalau iya pun benda tu ada kat dalam rumah ni, kita tak kacau diri. Kita jaga je rumah ni. Yelah, aku tahu. Limpa aku besar. Jantung aku besar. Tapi hati aku kecil. Memanglah dia tak kacau kita. Tapi masalahnya dia kacau aku.
Kalau ia pun makhluk dalam rumah ni nak kacau kita, dia tu patut berterima kasih dengan kita sebab kita dah jaga rumah dia, dah bersihkan rumah dia. Layan sangat perasaan pelik kau tu. Aku nak tidur. Nak tidur. Main dah. Din, malam ni aku tidur dengan kau. Yelah. Tapi satu syarat. Apa dia? Kau jaga sepadan kau jaga sepadan aku. Lagi satu. Exhaust kau tu jangan kuat sangat. Bukan aku tak kenal kau tu. Dengkur macam kebau. Yelah. Malam ni aku pasang silencer. Aku janji, malam ni aku takkan berdengkur. Apa hal kau ni? Dah, bagi kecoh kau tidur. Tepi. Aku nak tidur sini. Macam bilik aku. Aduh, sakit. Kaki aku. Sudah. Tidurlah. Kau tu kalau berdengkur sampai bilik aku tau. Tak ada kerja budak dua orang. Man! Man! Cerita pasal sewa, banyak kau punya sewa. Ha? Kalau tak aku sewa, takkan aku duduk pangkal durian. Kau main-main apa ni? Kau ni, bila masa pula kita orang letak kau kat luar? Ha? Kau mengigau ni. Mengigau lu. Ha? Kau nak main-main ke aku? Nak pedajal aku? Jangan macam gini. Kau ingat muka aku ni muka pedajal orang ke? Muka pijak orang adalah, tak? Tak. Kau ingat aku dengan Man ni ada masa nak main-main dengan kau benda macam ni? Kalau aku nak pedajal kau, aku tak letak kau kat luar tau. Aku tanam, aku timbus je senang. Amboi kau! Kau lupa ke kau ni memang jenis tidur berjalan? Ha? Lupa? Lupa? Kau ingat tak dekat KL? Kau tidur berjalan? Sedor-sedor je kau ada kat mana? Dalam jamban tau. Kalau aku dengan Din tak kutip kau, apa najis dah muka tu? Aku tahu. Masa tu aku tidur. Pasal tidur lah kau tu. Sudahlah. Kau ni bebel banyak sangat dah. Siapa pula pagi-pagi? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana? Bila nak update saya? Dah rakam ke belum? Belum lagi. Kejap lagi kita orang set up lah kot. Jangan tunggu lama-lama tau. Sebab masa tu kan emas. Tahu. Macam Peli bunyi tu. Tapi tak apa. Saya akan uruskan. Nanti apa-apa saya update. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Beria sangat. Cik Zikri tu nak cepat sangat apa hal? Kenapa tahu? Pasal footage lah kot. Dah bersiap dah. Siap. Siap mana? Siap. Kita nak kena set up barang-barang tu. Orang tu nak tengok. Dah. Kau ni dengan berkapak bagai pening aku lah korang. Pangkal durian, kau tahu tak? Sudahlah sekarang. Oi. Siap lah. Siap.
Kau tak rasa ke Cik Zikri tu macam ada muslihat? Kenapa pula? Iyalah. Dah suruh pasang ni. Apa benda ni? Aku rasa ni mesti ada konspirasi teori lah. Konspirasi teori apa ke bendanya lagi? Ha? Cik Zikri tu dah bayar kita lebih dah. Dia suruh kita pasang kamera je pun. Lagi satu bagusnya kalau pasang kamera ni, aku boleh tengok sekali siapa yang pendajal aku. Tak ada siapa nak jaga kau lah. Sudah. Benda ni semua tak penting. Sekarang yang paling penting, kita kena jumpa orang kampung, kita kena kenal-kenalan dan kita kena beritahu pasal homestay kita ni. Dan lagi satu aku nak tanya kau dah buat ke belum iklan homestay yang aku suruh buat tu? Jangan risau, ni acik lah. Cantik, interior designer. Nah, tengok. Nanti. Kenapa? Ini bukan desain aku ni. Kenapa kau tukar desain? Aku tak cantik? Malas nak cakap. Kan cakap lebih-lebih kan? Kata kita mendajar dia pula. Tah. Macam budak-budak. Kau diamlah. Dah. Sekarang ni, kita kena start cari pengunjung untuk berkunjung ke homestay kita ni. Jadi sekarang, engkau berkunjung ke tempat engkau di sana. Kau berkunjung di sana. Aku sini. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Saya Cik. Ya. Ni, saya minta 2 minit Cik. 2 minit je. Ya. Sebab saya ada khabar gembira. Sebab apa? Saya dengan kawan saya ada buka homestay. Kat mana tu? Dia dekat ujung kampung sebelah kebun sayur. Kenapa Cik? Kebun sayur? Di hujung jalan tu? Hai, Pak Cik ni macam je. Macam suka. Macam jealous pun ada. Bukan. Rumah tu ada penunggu. Siapa pula yang menunggu kat rumah tu? Orang datang tak ada orang. Masuk Pak Cik macam mana? Pada zaman dahulu, tinggal seorang dayang. Yang Pak Cik beria sangat nama? Mestilah baru ada feel. Lepas tu apa jadi dayang? Dia tu isteri simpanan Laksmana waktu tu. Kerja dia menari menghadap rebab. Laksmana tu pula memang sangat pandai bermain rebab. Rebab tu apa benda ni, Makcik? Alah, alat muzik dulu-dulu. Lepas tu, satu hari, Raja suruh Laksmana berperang. Waktu itulah bendahara ambil kesempatan. Tabur fitnah pada dayang tu. Tabur fitnah? Jahat betul bendahara tu, Yalah. Dayang tu kan cantik. Semua orang cemburu pada dia. Lepas tu apa jadi, Makcik? Bila dah kena fitnah, Laksmana baru balik berperang. Dia percaya bulat-bulat. Terus tinggalkan dayang seorang diri dalam rumah tu. Alah, kesiannya. Laksmana tu tak tahu ke cerita yang sebenar? Tahu. Bila Laksmana tu tahu cerita sebenar, dia datang balik. Semuanya dah terlambat. Dayang tu ditemui mati akibat sakit rindu. Sambil memeluk rebab peninggalan suaminya. Ilah, lagi sedih. Cerita lagi. Itulah. Sejak dari itu Laksmana tu kahwin baru. Dan tinggalkan wasiat untuk warisnya duduk dekat rumah tu. Sampailah beberapa tahun yang lalu, pewaris yang terakhir tu lari tinggalkan rumah tu. Tak tahulah kenapa. Pewaris? Jadi, kau lah pewaris juga? Barulah korang nak tahu kan? Aku memang ada darah keturunan Laksmana. Nampak? Ulu tangan dah nampak Laksmana dah. Mana ada Laksmana besar macam ni? Alah, ni Laksmana lain lah tu. Dia mungkin... Dah. Itu semua tak penting. Aku rasa yang penting sekarang itu semua cerita lama kan? Yang penting sekarang kita kena tinggal kat rumah ni. Tapi aku nak tanya kau. Rumah ni ada kejadian-kejadian pelik yang berlaku tak? Apalah pula tak ada. Tu, si Acik tidur kat luar tu. Tanda. Ni lagi satu. Grill. Gegor. Tanda. Mana
Mana boleh kata tak ada petanda? Tu semua petanda tau. Kau tak payah nak petanda sangat. Aku ni tidur dekat pangkal durian tu sebab kau dorang ni pedajal aku. Aku ni dah tua, mana ada lagi nak pedajar orang. Ui, siapa pula yang main tepuk-tepuk ni? Tu ayam berkepak tu. Takkan ayam kepak gitu. Tu. Alah, benda. Almari, dalam almari. Aku tahu kau pergi buka lah kalau kau tahu. Kau lah buka. Apa pula aku buka? Boleh gaduh. Diam, biar aku buka. Tu kalau makan kau pun tak habis. Memanglah tak habis. Hantu tu tak suka makan daging, suka makan tulang. Tak ada apa pun, baju pun tak ada. Tak ada apa pun. Aku dah kata ayam ngepak. Takkanlah ayam mengepak tengah hari, siang-siang ni. Dia pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelian lah. Sabar. Ada orang. Kalau dah ada orang, bukalah. Apa masalah kau? Memanglah boleh buka. Kau siapa? Ini homestay kan? Memanglah homestay. Saya ingat nak stay sini 2 malam. 2 malam? Nanti. Awak ni manusia ke hantu? Mestilah saya manusia. Manusia. Nanti. Sebelum arwah mak aku meninggal, dan arwah bapa aku meninggal, dan arwah atuk aku meninggal, dia ada aja satu ketemu. Apa? Nampak? Nampak apa? Nampak aku. Apalah kau ni? Buat betul biar betul-betul. Apa? Balang tanah. Kau tengok dia buat apa? Sana. Aku dah tentu kaki. Alik. Orang. Apa sia ni? Betul orang. Orang. Bukan hantu. 2 kaki ke 1 kaki? Wah, cukup sifatnya. Silakan. Maaf. Silakan. Mari masuk. Apa ke nama Man? Halil. Acik. Ni, apa ke nama Halim ya? Halim. Nak tanya dari mana dapat tahu pasal homestay kita orang ni? Oh, homestay ni? Saya jumpa kat website semalam. Website. Ni Marin mesti Cik Zikri yang masukkan ni. Mungkin. Tak ni nak tanya. Memang suka kawasan kampung ke ataupun ada saudara mara dekat sini atau sepupu sepapat ke? Saya ni orang bandar. Jadi tiap-tiap tahun saya datanglah kampung-kampung macam ni. Nak rasakan keindahan kampung. Aman, tenang. Tepat pilihan tu. Bagus. Memang kawasan kampung ni damai kan? Sekejap bilik awak. Situ. Pelan-pelan. Ni rumah lama ni. Hello? Dah sampai dah. Dah. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Siapa? Cik Zikri. Dia tanya pasal pengunjung pertama kita tu. Si apa? Alim. Lagi satu dia tanya, kita dah pasang ke belum kamera-kamera kat rumah ni? Kamera? Apa yang disibukkan sangat pasal kamera tu? Korang rasa kan?
Apa yang jadi dekat si Halim tu malam ni? Ceri apa? Segala? Penyu? Penanggal? Atau kubur? Apa kau ni? Mulut celupur. Kau tampur orang. Dah tu yang kau takut kenapa? Ha? Benda tu tak wujud. Apa hal kau? Betul. Tak ada apa lah. Tak ada benda. Memanglah tak ada benda. Halim tu tak marah ke? Kita pasang kamera dalam bilik dia tu. Entahlah. Dia tak cakap apa pula tadi. Lagi satu dia ada beritahu aku. Cik Zikri akan bagi diskaun kalau dibenarkan Cik Zikri pasang kamera kat bilik dia. Cik Zikri benarkan? Aku dah agak dah. Dalam bilik tu mesti ada benda. Aduh, kau ni tak habis-habis. Sudahlah. Muaklah aku. Tidur. Sana sikit lah. Kita pula dimarah. Tak nak layan kau ni. Tidur bagi bagus. Ni yang seronok kat kampung ni. Ramai, sejuk, tenang kat rumah. Betul? Takkan rumah dalam hari gelap. Tapi kenapa? Ada benda. Kau main ribut lagi. Ada benda. Itulah orang cakap kau tak percaya dalam rumah ni ada benda. Tahu tak? Kau tu yang benda-benda. Percaya cakap si Halim tu. Fikirlah. Budak si Halim tu. Daripada siang tadi aku perhati je perangai dia. Dia memang nak mengganggu kita. Tak ada bendanya lah. Positif sikit. Aku tahu. Memang si Halim tu pelanggan kita yang pertama. Ada lagi dah pun. Ha? Tak apa. Esok lusa pelanggan lain datang. Itu aku suruh kau positif sikit. Aku tahu. Ha? Kau takut? Kalau kau nak keluar daripada rumah ni pun, kau nak ke mana? Ha? Inilah satu-satunya rumah wasiat. Positif sikit. Korang ni pun, kalau pasal positif kau nak tolak-tolak aku macam ni, salah ke aku cakap, ha? Masa aku tolak kau, aku kat sini daripada tadi. Aku pun kat sini dari tadi. Kalau kau kat situ, kau kat sana, aku kat sini. Yang kat belakang aku ni, siapa? Kucing-kucing. Hai, pasal apa ni? Ha?
Nampak hantu kau? Itulah, hari tu kami dah pesan hati-hati dengan rumah tu. Makan macam biasalah, no? Saat kami bermasak, nah? Halo, Cik Zikri. Rumah tu berhantu. Bagus. Mana datang bagusnya? Kami semua ni ketakutan. Dengar sini. Apa yang saya nak, korang berdua emailkan saya footage-footage rakaman video yang korang dapat tadi tu. Esok juga saya masukkan 3,000. 3,000? Boleh? Boleh. 3,000 punya masa boleh. Baik. Cantik. Apa yang boleh? Cik Zikri. Cakap, dia nak bagi kita 3,000. Asalkan kita hantar kat dia footage. Suka hati kau je kan? Apa laku ni? Kau tahu tak? Kita ni kerja pun tak dapat duit macam ni senang tau. Duit ke mana? Habis kerja kita buat apa? Simpanan pun tak ada. Ni dah dapat duit senang macam ni. Apa lagi? Sahuk je lah. Aku kalau dia beri peluang sahuk muka kau, memang aku dah sahuk dah. Aku takutlah. Betul. Lagipun siapa pula yang nak masuk rumah malam-malam nak emailkan footage tu? Aku tak nak, aku takut. Aku dah cadangan. Aku dah tahu dah kenapa Zikri tu nak sangat rakaman foto-foto dekat dalam rumah kita ni. Sebab dia nak masukkan dekat dalam website paranormal dia. Kau tengok. Dia guna email dia, nampak? Ni pautan email dia dengan homestay kita. Tengok. Setiap orang yang mendaftar kena bayar. Dia ambil untung daripada kita. Dia gunakan kita ni. Tapi dia kongsi juga dengan kita. Dia share. Aku tak kira. Aku sebagai owner rumah ni, pemilik rumah ni, aku tak nak homestay ni berhantu. Aku nak bersih. Biar dia jadi macam homestay semula jadi. Bersih. Bebas daripada hantu. Sekarang aku nak tanya kau. Kau nak buat macam mana sekarang? Macam mana nak buat sekarang? Tok, macam mana Tok? Dapat tak halau hantu tu Tok? Sekejap. Tengah berhubung. Dah dekat. Dah dekat. Dekat. Apa khabar? Apa dikepit pula suaranya ni? Ni nak tanya. Ni siapa ni? 5,000 baht. 500? I datang tadi dah bagi 500. Ini minta 500 lagi. Kau nak dia keluar ke tak nak? Bayar je. Aku bayar. Yelah. Arigatou gozaimasu. Dah Jepun pula. Cantik pula. Terima kasih. Ni. Tu, kita orang pun dah tahu kau ni siapa. Sekarang kalau nak tahu, inilah pewarisnya rumah ni. Jadi sekarang keluar. Balik Thailand. Keluar. 5,000 baht. Kebulo duit orang tua ni memang nak kena. Dia dah ambil 500, tak 1,500. Aduh. Hei! Apa hal kau ni? Main tampung-tampung apa? Nak aku tolong kau pergi tak? Tampung balik kang Tok ni gila ke? Kita orang bertiga elok duduk kat sini tak bergerak pun. Siapa tampar Tok? Hei. Tampung pakai kaki je. Agak-agak lah Tok. Saya kaki berat berkilo-kilo Tok. Nak angkat bukan main susah lagi. Ini kan pula nak libas ke muka Tok. Habis tu?
Jangan. Makanlah mi kegemaran hampa semua kan. Jangan duk ketak sangatlah. Orang suruh pindah tak mau, ketegang. Itulah kau. Sibuk panggil bongek Thailand. Buat apa? Ha? Itu kita. Kau ni, cubalah faham sikit aku ni. Sekurang-kurangnya aku ada usaha. Ada plan. Kalau kau bijak sangat, kau buatlah plan kau. Plan. Duduk je. Jap. Aku rasa kita boleh teruskan rancangan kita. Tapi dengan cara kita. Cara apa? Kau dengar sini. Encik Zikri boleh buat untung dengan footage yang kita email kat dia, betul? Betul? Apa kata kalau kita sendiri buat untung dengan homestay kita terus? Macam mana? Kita buatlah macam rumah berhantu. Mesti ada orang yang nak mengalami sendiri perasaan seram tu bila bermalam di homestay berhantu. Kau ni memang gila. Tak berani buat orang. Kita carilah. Berani sangat kau. Mestilah berani. Siap dah. Happy birthday to you, Papa. Nampak? Tak sia-sia nenek aku mengantar aku pergi ke kolej. Tengok tu, website dah siap. Cantik nampak? Cantik kan? Dah siap? Cantik, Bib. Cantik, Man. Terima kasih lah. Terima kasih. Sama-sama. Tapi, dah siap website ni, kau rasa boleh menjadi ke? Kau ni menjadi tak menjadi tu belakang kira. Yang penting masuk. Betul. Tapi lama juga ni. Ada mamang kuning tu. Homestay berhantu? Ya. Ada. Tak apa, jangan risau. Saya akan SMS-kan alamatnya kepada awak. Ya, terima kasih. Ya. Dah ada pelanggan. Jadi. Baik. Jemput. Sila. Inilah rupanya. Jadi kat dalam rumah ni ada banyak bilik tau. Jadi korang boleh pilih lah bilik mana yang korang nak duduk, boleh pilih salah satu. Ya. Saya nak bilik yang paling keras sekali. Keras betul. Betul. Kita orang dah lama dah cari tempat macam ni. Lagipun bila lagi nak rasa pengalaman ni, asyik tengok dalam website je. Lagi keras, lagi kami thrill. Betul lah. Kalau nak lagi thrill, bilik ni. Mari, kalau nak tengok silakan. Ya? Mari. Kan? Bukan masuk macam masuk free ya. Deposit di mana? Deposit. Laki perempuan. Dah. Deposit. Jadi silalah. Sini biliknya. Jemput-jemputlah tengok dulu apa ada. Sila. Halo. Kenapa korang potong jalan aku, ha? Kenapa korang pula yang buat homestay berhantu ni? Ha? Habis semua klien aku tarik balik langganan, kau tahu tak? Ha? Diorang nak rasa sendiri pula. Sini. Hello. Tahu pun. Apa awak ingat? Awak tu peguam. Awak seorang ada otak? Itu plan aku, kau tahu tak? Itu plan aku! Plan apa? Halo!
anak cucu Laksmana yang bercakap. Awak ni dah kenapa? Ini rumah saya sekali saya dah buat apa pun. Jangan ganggu boleh tak? Ha? Ni, saya nak bagi awak satu ayat ni. Ayat dia berbunyi begini. Okey, bye! Boleh betul budak-budak sekarang. Tak takut ke? Ada orang memang jenis macam tu, Man. Dia tak takut langsung rasa cemas ni. Jadi satu kat dalam tu. 15 orang dah. Dia tak kisah pun berimpit tu. Budak zaman sekarang. Dia ramai dah. Dia sakit otak. Tak kisahlah. Janji kita dapat keuntungan sudah. Pulangkanlah. Bang, abang. Nasib baik saya jumpa abang kat sini. Oi, apa hal? Bang, kita orang dah jumpa, bang. Oi, takut gila. Dia bercangkung atas almari. Cangkung atas almari? Oh. Habis tu kau nak balik ni? Apa pula? Saja nak beritahu abang. Tempat ini memang terbaik. Best bang hantu tu. Tak apalah bang. Kita orang balik ofisi dulu lah. Nak tengok hantu tu lagi. Masih bang eh? Jumpa kat ofisi bang eh? Lagi. Bye-bye. Sila makan bang. Bye-bye. Buat macam ni pemas. Itulah. Aku tak takut hantu dah. Aku takut dia orang ni. Betul tak macam ni? Ramai yang dah sakit otak. Dah lah. Makan. Bagi mak hidup. Setelah dicongak dan dibahagi dan didarabkan. Nah, bahagian kau, ini bahagian kau. Wah! Banyak duit kau! Ini bukan duit aku. Duit kau. Ya Allah, Alhamdulillah. Kau punya? Aku punya dah simpan dah. Tapi kalau dah dapat macam ni, Alhamdulillah lah ya. Wah, kalau macam gini hari-hari dalam kemah tidur pun tak apa. Duit dah banyak, tidur kemah buat apa? Kan? Sakit pinggang aku. Dah, jom. Masuk dalam. Kejap. Aku tadi dapat satu panggilan daripada seseorang. Dia nak book satu homestay kita ni. Dia tak nak kongsi dengan pengunjung-pengunjung lain. Siapa tu? Kau mesti terkejut. Dia dalam perjalanan ke sini. Dalam perjalanan? Siapa? Assalamualaikum. Salam. Uncle Finus! Walau weh. Datang sini nak buat rancangan hantu-hantu tu ke? Cari-cari. Okey. Saya ni sebenarnya dah tengok dalam laman web awak. Okey. So dalam laman web tu, awak cakap awak punya homestay ni berhantu. Okey, saya datang ni nak pastikanlah berhantu ke tidak, seram ke tidak. Dan kalau betul lah berhantu dan menyeramkan, kita ni berminatlah nak buat satu program khas. Kita nak masuk slot dalam program kita. So awak setuju ke tak? Jangan risau pasal hantu tu. Rumah ni bukan kata hantu je ada. Orang naik hantu pun ada. Muka macam hantu pun ada. Kan? Saya setuju. Setuju. Boboy sayang, jom kita mulakan tugas. Bangun! Aku kata bangunlah! Jap. Aduh, siapa pula lah ni?
Mana hantu? Mana dia hantu? Tak ada lah. Tak ada hantu? Betul lah, tak ada. Tak ada? Betul juga tu. Sebab almari yang hari-hari memekak tu pun tak ada bunyi langsung tau. Sunyi sepi. Sudah! Oh boy. Pergi ambil barang-barang dia. Jom kita balik. Korang kata rumah ni macam-macam hantu lah. Hantu mencangkong lah, tergolek lah, hantu apalah. Aku tunggu berjam-jam bukan hantu yang aku dapat. Aku naik hantu lagi ada. Kalau aku tahulah macam ni, baik aku pergi banglo section 2 Shah Alam tu lah. Jom bawa kita balik. Geramnya aku. Korang 3 orang ingat kau tunggu laporan program aku. Aku akan cakap kau ni pembohong, penipu, sudah! Nanti memang ada hantu kat sini. Dia naik hantu macam bukan hantu lah. Betul ke tak ada? Itulah. Hari-hari aku rasa ada je. Awak apa semua ni termenunjau je, bisnes tak laku ke? Cik Mawar. Cik Mawar pun tahu kan, kami bertiga ni buka homestay berhantu. Sebelum ni pengunjung ramai maju. Tapi semenjak ni hantu tak nak keluar. Ya ke? Oh, tak apalah nak buat macam mana, tak ada rezeki, hantu tu nak mai. Apa kata hampa semua pergi cari rumah lain? Okey, pindah aja daripada sini. Apa? Pindah? Apa Cik Mawar cakap ni? Ini rumah warisan datuk moyang saya. Mana boleh saya pindah? Saya kena menjaganya. Wah, nasihat tak mau nak dengar. Tak apalah. Kami pergi warung dulu, nak. Homestay penipu. Pendusta makan duit haram. Kembunglah perut kau. Ui. Kau tengok. Website ni dah hina kita tau. Dah kena hina ni. Bukan kata dia je hina. Aku pun kena hina. Aku tak makan duit haram pun. Siap kata penipu pendusta ni. Woi, hantu! Jangan tunjuk something, Kita orang nak cari rezeki halal tau. Apa yang kau jaki sangat itu, Betul. Aku memang bengang tadi tu tak? Masa kita tak nak, sibuk kacau-kacau kita. Bila kita nak, dia lari pula. Apa hal ni? Dia tak puas tinggal aku ke? Dah lah, tak payah gaduh hantu. Mana boleh kata tak payah? Dia tu betul-betul nak mencabar aku tau. Dia tak tahu apa aku boleh buat dalam rumah ni. Aku boleh bakar rumah ni tau. Aku bakar. Mana? Later. Mana? Later. Itu apa? Api. Ni api. Aku bakar. Asal kau nak bakar rumah? Oh, tak sebut bakar? Kau jangan nak main-main dengan aku, Sejak awal lagi aku perhatikan je korang ni. Makin naik lemak, Korang tahu tak aku ni siapa sebenarnya? Kenal? Hantu. Cik Mawar. Cik Mawar nak minum apa-apa tak saya boleh buatkan? Tak payah. Kami cuma nak tanya hampa semua. Pasal apa hampa semua ketegak sangat nak berambuih daripada rumah ni? Kami ni punyalah duk buat macam-macam nak bagi hampa semua takut. Tapi hampa semua boleh buat bisnes pula buat atas. Apa? Hampa ingat rumah kami ni fun fair? Cik Mawar. Cik Mawar. Rumah ni pun rumah saya juga. Kan? Biarlah saya nak buat apa pun. Lagi satu, saya ni keturunan darah Panglima Laksmana. Saya kalau lempang orang, tak ke mana pun saya tak tahu pergi. Hebat tak saya? Diam! Okey. Cik Mawar.
Kesianlah kat kami, Cik Mawar. Ini je lah punca pendapatan kami bertiga, Cik Mawar. Lagi satu, Cik Mawar tak boleh tolong ke? Bukan susah pun, Cik Mawar cuma perlu muncul sekali-sekala untuk takutkan pengunjung-pengunjung kat sini. Dah dapat duit, Cik Mawar belah lah. Hampa ingat kami tak penat ke? Ha? Mengilai lah, lompat daripada sana lah, lompat daripada sini lah, daripada bumbung ke mari ke bumbung. Penat tau. Lagipun kami bukannya dapat apa-apa pun. Maknanya Cik Mawar ni nak habuan lain? Boleh. Ceritalah pasal habuan. Kalau awak pergi balik, susah aja. Berapa persen? Nak saya kira sekarang. Kami tak hadap lah duit hampa semua tu. Jadi, Cik Mawar cakap je apa Cik Mawar nak. Kami sedia mendengarnya. Mampu ke? Bersatu kita teguh. Cerai, cari lain. Jawapan klise. Tak apa. Kami cuba bagi permintaan pertama kami. Kami nak tengok hampa semua boleh buat ke tak? Apa dia? Tak kisahlah. Apa pun kami buat. Baik. Permintaan pertama kami. 7 tulang hati nyamuk. Allah. Feeling tengok ledang pula dia ni. Apa tu? Ui. Bosor-bosor nyamuk kat sini, weh. Wah, cara kau tepuk macam tepuk belalang, eh. Alah, biasalah tu. Tengoklah berapa banyak kita ada ni. Sepinggan pun tak cukup lagi, Man. Yang kita tangkap ni nyamuk. Cik Mawar tu nak hati nyamuk. Kau beritahu aku, kalau kita operate punya nyamuk ni, belum tahu lagi berapa banyak dapat tau. Sekarang aku nak tanya kau, sampai bila nak habis benda ni? Kau ni apalah? Itu sebab kita hidup dalam dunia ni menggunakan otak di belah belakang. Hidup tu kena bijak. Macam aku. Maksud kau? Maksud aku, apa kata kalau kita buat dulang tu besar kuku? Tak sampai 10 ekor, Din. Dah penuh, Din. Kau bijak. Kau memang bijak. Tahu pun. Tapi aku nak tanya kau, Man. Kau nak buat dulang tu pula pakai apa? Dulang tu? Tempah tak boleh? Kau nak tempah kat mana? Kedai pengantin? Sudahlah, kita ni adalah masa lagi 2 hari je tau. Sekarang aku rasa baik kita balik dulu. Kita tanya Cik Mawar, apa permintaan seterusnya? Permintaan pertama pun tak boleh nak buat. Teringin nak minta permintaan kedua. Kami cuma tanya je. Senang kami nak plan. Betul. Baik. Kalau hampa semua nak sangat. Permintaan yang kedua. 7 tulang hati kuman. Yang ketiga, 7 tempayan air mata anak dara. Dan yang terakhir, sebuah kondominium betul-betul tepi pavilion. Apa yang diminta? Ini dah merepek dah ni, melaluk meraban. Hampa mau ke tak mau? Cik Mawar, permintaan Cik Mawar tu adalah satu penolakan, bukan? Memang kami takkan dapat laksanakan. Tujuan Cik Mawar hanya untuk suruh kami keluar je daripada rumah ni, kan? Itu sebab minta yang bukan-bukan. Cik Mawar, kami dah tak ada apa-apa, Cik Mawar. Hanya homestay ni lah tempat kami bergantung. Kami hidup rumah ambing. Sekolah tak ada. Mak ayah pun dah tak ada. Hampa semua tak faham perasaan kami. Hampa ingat hampa je ada kenangan.
Ustazah kami lah rumah ni senaknya. Kami senaknya matilah rumah ni. Kami tunggu laki kami balik. Laki kami tak pernah balik. Yang hampa tahu, hampa nak kau untung. Hampa tak faham perasaan kami. Dia nangis ah. Apa? Pucuk lah. Apa pula aku? Aku baru cakap sikit tadi dia jadi hantu. Ini kan pula aku cakap lagi. Kalau aku cakap lagi kan dia jadi apa pula kang? Dia kokaknya aku nanti. Tak nak aku. Aku rasa memang kau lah patut dibujuk dia. Sebab kau adalah satu-satunya warisan saki-baki dia yang ada tau. Sebab tu aku suruh kau. Yelah. Cik Mawar. Dah. Kami dah tak mau merajuk-merajuk lagi dah. Lah ni, kami bagi hampa semua masa 2 hari untuk cari jantung kami. Jantung? Habis duit aku bayar teksi tau. Ni rumah dia ke ni? Yelah, kalau ikutkan alamat dalam Facebook tu, ni dah kot. Cik Mawar cakap jantung dia ada dekat Cik Zikri. Jantung apa lah? Dah macam-macam jantung kita bagi tau. Jantung monyet, jantung beruang. Betul lah. Kan Cik Mawar ada cakap semalam. Jantung tu berada pada orang yang mula-mula hantar kita kat homestay. Siapa lagi? Cik Zikri lah. Ke kau ada simpan lelaki lain dalam rumah? Sekarang ni kita kena fikir jantung apa yang ada kat Cik Zikri tu. Dah terlambat. Baru sekarang korang terhege nak tolong aku. Sebelum ni, korang layan aku macam mana? Sampai korang lingkupkan bisnes part time aku? Dah lah. Aku tak nak dengar lagi cerita korang. Berambus tu lebih afdal. Sabar dulu Cik Zikri. Kalau ia pun Cik Zikri tak nak tolong kita orang, sekurang-kurangnya Cik Zikri bagi tahu macam mana bentuk jantung hantu tu. Kita cuma nak tahu je. No thank you. Dengan segala hormatnya. Cik Zikri, kita ni kan orang Melayu kan? Kalau tetamu datang rumah, kenalah bagi makan-makan sikit, biskut kering ke, air teh o ke. Korang ni memang tak tahu malu ke? Lepas minum, berambus. Tu. Kau tengok tu. Kau ambil tu. Aidin. Kau rumah tu. Ya, aku tahu. Bawa atas sini. Mana Aidin? Kau tengok. Ni rumah kita. Dia ni. Aku rasa dia ni arwah bapa Zikri. Pasti dia cantik Siapa? Tengok dia dari rumah tu. Aku Belum arwah lagi. Gambar dia bercakap pula. Aku tahu mana jantung dia. Aku pun tak tahu. Yang hantu tu anggap rebab ni sebagai jantung dia.
pakcik serahkan pada kamu. Ayah, apa salah bagi rebab tu kat dia orang? Kau tak layak pegang benda ni. Bagi balik. Bagi balik. Kita dah susah. Kau tahu. Dia aku punya. Kau sentuh dia. Sentuh. Padan. Kamu ni, kita ni dah banyak salah tau. Dengan warisan keluarga Laksamana. Itulah kau. Aku suruh kau jaga rumah tu, kau tak nak. Kau tetap nak bagi kat pewaris lain. Jadinya saya ni bersaudaralah dengan pakcik. Sejak pakcik lari dari rumah tu, pakcik terus menghilangkan diri. Tak ada siapa pun yang pakcik hubungi saudara mara kat sana. Tahu-tahu, semua dah tak ada. Kecuali kamu. Zikri dia tak nak jaga rumah tu. Sebab itulah pakcik suruh dia cari pewaris lain. Adalah. Kamu boleh baliklah. Ya. Tapi jangan lupa ya. Kirim salam maaf pakcik pada penunggu rumah tu. Korang ni memang terbaik di dunia lah. Aku takkan bagi korang semua bahagia. Kami percaya pada hampa semua. Tapi hampa semua kianat aku. Apa kianat-kianat ni? Ini main basketball ke? Ada kianat-kianat. Kami peduli apa?
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apa yang terjadi ni? Mimpi. Kita kena kejar zombie. Kena kejar Pontianak. Cari jantung pakai mimpi. Mimpi kau sama dengan aku ke? Bawa. Tengok. Bawah kita dah hangus. Alah, Bunda. Ikan tembakau. Bawang, tembakau. Assalamualaikum. Siapa lagi? Zikri? Macam mana awak semua ni tahu nama saya? Saya datang ni untuk membincangkan tentang wasiat sebuah rumah.